Episod 4. Bagaimana karma bekerja sebenarnya? Salam Dharma dan salam sejahtera kepada semua sahabat yang sedang menonton channel ini. Hari ini kita akan sambung perkongsian tentang ajaran Dharma. Kita akan bincang satu topik yang selalu orang salah faham, iaitu tentang karma. Ramai orang fikir karma ini macam balasan automatik. Buat baik terus dapat baik. Buat jahat terus kena balas. Tapi adakah itu cara karma sebenarnya? Mari kita faham betul-betul. Bahagian 1. Apa itu karma? Karma dalam ajaran Buddha bermaksud tindakan. Setiap perbuatan yang kita buat dengan niat sama, ada baik atau buruk, akan membuahkan hasil atau kesan. Karma bukan saja pada perbuatan tetapi juga pada percakapan dan fikiran. Ajaran asal dari Buddha, karma ini bukan berlaku ikut suka-suka atau serta-merta. Karma ada sebab dan syaratnya. Kadang-kadang hasil karma berlaku cepat dalam hidup ini. Kadang-kadang lambat. Kadang-kadang berlaku dalam kehidupan akan datang. Bahagian 2. Bagaimana karma berfungsi? Karma bekerja seperti benih. Kalau kita tanam benih mangga dengan penjagaan yang sesuai, satu hari nanti akan berbuah mangga juga. Kalau tanam benih buruk, jangan harap dapat hasil yang baik. Tapi kena faham, kadang-kadang orang tanam benih tak baik atau buat salah, tapi hasil buruk belum nampak lagi. Mungkin sebab dia ada banyak karma baik dulu yang sedang berbuah. Jadi hidup dia nampak senang dan kaya sementara menunggu karma buruk tiba pada masanya. Sebaliknya, ada orang baik, selalu buat baik, tapi masih menghadapi kesusahan dan penderitaan. Itu mungkin kerana hasil karma lama sedang berbuah. Tapi kebaikan dia tetap akan hasilkan kebaikan bila tiba pada masanya. Bahagian 3. Adakah semua perkara adalah karma? Tidak semua yang berlaku dalam hidup ini kerana karma kita sahaja. Kadang-kadang ia datang dari karma orang lain atau keadaan dunia. Contohnya, bencana alam bukan semestinya kerana karma individu. Tetapi kita tetap kena bertanggungjawab pada karma sendiri. Bahagian 4. Soalan lazim. Soalan. Kenapa ada orang kaya hasil rasuah, menipu, tapi hidup senang? Jawapan. Itu adalah hasil karma baik yang mereka pernah buat sebelum ini. Mungkin dia pernah bantu orang tua, pernah derma, pernah tolong orang susah. Tetapi karma buruk tetap ada dan akan berbuah apabila tiba masanya. Soalan. Adakah karma buruk boleh dihapuskan? Jawapan. Tidak boleh hapus, tetapi boleh kurangkan kesannya dengan cara bertaubat, berhenti buat salah, dan banyakkan buat kebaikan. Seolah-olah kita tanam benih baru yang baik lebih banyak. Jadi hasil baik mungkin akan jadi lebih banyak dari buruk. Soalan. Kalau orang kaya sebab menipu mati nanti akan pergi syurga? Jawapan.
Tidak semestinya. Kalau dia mati tanpa bertaubat, karma buruk akan menarik dia ke alam penderitaan selepas mati. Harta dunia tak boleh selamatkan kita selepas mati. Hanya karma baik dan hati yang bersih saja jadi penyelamat. Bahagian 5. Kesimpulan untuk episod kali ini. Karma bukan balasan serta-merta, tapi adalah undang-undang semula jadi berdasarkan tindakan, ucapan dan fikiran kita. Apa yang kita buat, itu yang kita tuai. Jadi jangan tertipu dengan apa yang nampak di depan mata. Fokus untuk perbaiki diri dan buat kebaikan walaupun tak nampak hasil cepat. Kerana itu semua akan kembali kepada kita pada masa yang tepat. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita semua terus berusaha tanam benih-benih kebaikan. Jumpa lagi di episod akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk manfaat bersama.